Kuat gila dia punya magnet dekat kaki dia ni. Walaupun besi ni dia tak rata, besi ni bulat, tapi dia boleh lekat Bila korang lekat macam ni, boleh adjust dia punya angle macam ni. Yang ni lampu portable yang jenis rechargeable. Ada lampu ni mudah untuk korang buat kerja dekat tempat gelap. Lampu ni ada banyak mode cahaya. Cahaya dia ni memang terang. Korang boleh adjust ikut situasi. Temperature warna ni korang boleh ubah tau, dari warna putih kepada warna kuning dan warna oren. Sebab LED dia ni campuran warna putih dan warna oren. Jadi korang boleh adjust macam ni. Ikut yang mana korang suka. Kalau nak buat kerja, saya lagi suka yang warna putih macam ni. Tak sakit mata sangat. Dan cahaya dia ni lebih terang. Lampu ni kalau guna untuk buat kerja, korang boleh gantung dengan macam-macam cara. Dia ada kaki macam ni. Kaki yang besar, lebar dan stabil. Untuk letak dekat atas meja, korang boleh letak macam ni dengan stabil. Dan boleh adjust dia punya angle macam ni. Boleh suluh tempat yang korang buat kerja. Dan dekat bahagian kaki dia ni, dia ada satu magnet yang sangat kuat. Memang kuat kalau lekat dekat besi. Walaupun besi ni bentuk dia bulat, dia tak rata, tapi magnet dia ni memang kuat. Dia boleh grip dengan cantik dan tak susah untuk jatuh sebab magnet dia ni memang kuat. Kalau korang buat kerja, mudah untuk lekat dekat mana-mana. Letak macam ni boleh, gantung dekat atas pun boleh, gantung mana-mana pun boleh. Sebab magnet dia ni sangat kuat. Lampu ni saya banyak guna untuk buat kerja dekat atas bumbung, dalam siling rumah. Sebab lampu ni korang boleh jadikan lampu utama bila dah gantung dekat bumbung rumah yang besi tu. Korang boleh adjust macam ni. Cahaya dia ni pun terang, memang ngam untuk buat kerja dalam siling rumah. Dan kalau korang nak bawa pergi camping, kalau korang nak gantung dekat kemah yang tak lekat dengan magnet, korang boleh pakai dia punya cakuk ni. Dia ada lock macam ni tau. Boleh gantung dekat kemah, jadikan lampu utama. Bawa camping boleh, pergi kerja pun boleh. Lampu ni memang ngam, multifunction. Dan kalau korang nak letak dekat stand, korang boleh cucuk lampu ni ikat dekat tripod. Dia ada satu mounting dekat sini. Bila letak dekat tripod, korang boleh adjust dia punya angle ni. Nak buat kerja baru mudah sikit. Ada lampu ni boleh letak tinggi. Cerah sikit kawasan tu. Jenis rechargeable tau. Bila bateri dah habis, korang boleh cucuk charger dekat bahagian sini. USB port jenis Type-C. Cucuk je dekat sini. Dan siap ada bateri indicator. Korang boleh tengok berapa bateri yang tinggal dekat bahagian dalam ni. Kalau tak ada indikator macam ni, dia leceh sikit. Sebab bila korang tengah syok buat kerja, tiba-tiba lampu padam sebab bateri habis. Memang leceh. Nak tunggu cas pun satu hal, lambat. Jadi kalau ada indikator macam ni, sebelum korang buat kerja, cek dulu siap-siap. Kalau bateri lemah, cas dulu sebelum buat kerja. Kalau waktu kecemasan, korang boleh pakai mode dia punya strobe light ni. Boleh standby bila waktu emergency. Kalau bawa pergi camping, kalau tiba-tiba ada kecemasan, korang pakai je mode ni. Lampu kelip-kelip macam ni sangat berguna bila waktu kecemasan. Jadi kalau korang nak cari lampu portable yang jenis, banyak cara untuk mounting. Yang jenis mounting magnet macam ni, mudah untuk lekat mana-mana. Jenis pula rechargeable, mudah untuk cas balik. Dan lampu terang, banyak mode cahaya. Korang boleh cek yang model ni. Yang ni sebenarnya model baru tau. Saya ada model lama, kaki dia ni kecil sikit. Kalau yang ni kaki dia lebih besar dan dia lebih stabil. Korang boleh cek lampu ni dekat link video.